Sekiranya pihak syarikat platform media sosial gagal untuk mematuhi, maka ada beberapa kesan yang boleh mereka hadapi. Pertama, Seksyen 30 Akta 866 memberi kuasa kepada MCMC untuk mengeluarkan arahan secara bertulis kepada pemberi perkhidmatan berlesen berhubung pematuhan mana-mana peruntukan di bawah Akta 866. Kegagalan mematuhi arahan yang dikeluarkan merupakan satu kesalahan dan apabila disabitkan di mahkamah boleh didenda tidak melebihi RM1 juta serta denda tambahan tidak lebih RM100,000 setiap hari selama mana kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti keuangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi tujuan kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti keuangan tidak lebih RM10 juta sebagaimana diperuntukkan bawah Seksyen 39 Akta 866.